Dalam keadaan kos sara hidup semakin menekan dan harga makanan di luar rumah kian mahal, semakin ramai pengguna memilih strategi sekali order makan berhari-hari. Trend ini bukan sahaja menjimatkan kos penghantaran, malah memudahkan mereka yang sibuk dan tidak sempat memasak setiap hari. Menurut pengguna Threads, Farah Lim berkongsi bahawa dia lebih rela pesan makanan banyak terus untuk disimpan sebagai stok 2 hingga 3 hari kerana tidak mahu bayar caj penghantaran berkali-kali. Ramai turut mengaku membuat perkara sama, yang mana mereka akan menyimpan makanan dibeli itu di dalam peti ais dan hanya hangatkan semula sebelum dimakan. Ada juga yang mendedahkan bahawa dengan membeli lebih banyak lauk dalam satu pesanan, lebih banyak harga promosi yang akan diperolehi. Bagaimanapun, trend itu tidaklah menjadi pilihan ramai orang kerana lebih memilih makan makanan panas, dan setengah pihak pula menganggap ia kurang sesuai untuk bagi yang berkeluarga kerana mungkin si suami mahu merasakan air tangan isteri. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar, seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.